Okay, hai, Assalamualaikum. Korang dah grab belum jam Huawei Band 10 smartwatch ni? Korang boleh track korang punya step, carry burn, SPO2 semualah. Dan juga features terbaru dia, Touch and Go e-wallet. Tetapi aku bukan nak review pasal tu sebab aku dah buat video tu sebelum ni. Video kali ni aku nak review casing dia. Aku nak racun korang beli casing dia. Nampak tak? Casing dia. Ni casing dia untuk cover jam korang daripada cala ke apa kan. Dan boleh tukar-tukar colour lah. Tak adalah korang bosan dengan colour ni. Macam ni aku punya colour grey kot ni. Okay, korang boleh grab cepat-cepat dekat bag produk yang aku letak. Jom sekarang aku nak pasang casing ni supaya jam aku tak bercala. Tak mahal pun, dalam RM3, RM4 je kot. Korang boleh tengok kat bag produk yang aku tag. Lepas tu cara nak pasang dia pun mudah je. Korang just masukkan je kat sini. Masuk pada tepi ni kan. Masukkan pada tepi ni dulu. Dan korang just masukkan dia macam ni. Dia dapat cover korang punya jam ni daripada bercala. Nampak tak? So, dan dapat tukar-tukar colour lah. Tak adalah warna yang sama je kan. Nampak tak? So korang boleh grab dekat bag produk. Jangan lupa beli cepat-cepat. Ada promo diskaun 25% untuk subscriber aku. Lebih murah kalau korang beli dekat dia punya shop. Okay, itu sajalah untuk video kali ni. Kalau korang nak beli, korang klik pada bag produk yang aku dah tag tu. Okay, cepat-cepat grab sementara masih promo ni. Okay, Assalamualaikum. Bye.